Doktor tu cakap, dia kata, "Saya boleh makan 20 biji telur sehari." Ada pula saya tengok seorang lagi doktor juga, tak tahulah medical doctor ke tidak. Dia cakap, okey, paling sihat jus timun. Minumlah jus timun everyday. Ada pula yang buat video jus sayur-sayuran. Blend semua sayur, lepas tu minum. Saya tengok pun rasa nak muntah doktor. Dan Ya. termasuk ada yang sekarang jual pula sachet gut health, fight your immunity, build your immunity dalam sachet. Diorang kata ada fiber lah. Jadi mana satu yang sihat untuk usus ni doktor? Mana yang seimbang? Telur ke, susu ke? Saya setuju dengan Dr. Mala. Sebenarnya kalau kita pergi scroll kat TikTok ni macam-macam nasihat dia bagi tahu kan. Okey, siapa sebenarnya yang bagi nasihat yang sebenar? Kesimpulannya, pemakanan yang sihat adalah pemakanan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Even nationally, worldwidely also, what is recommended is that dalam separuh pinggan kita, standard meal plate, half of it should be fiber. What does it mean by fiber? Should be either fruits or vegetable. Buah-buahan atau sayur-sayuran separuh daripada pinggan yang kita makan tu. Suku lagi adalah karbohidrat. Karbohidrat ni termasuklah roti ke, apa lagi, kita nak makan pasta ke, mi ke, Nasi, doktor, nasi. Nasi penting. Suku, bukannya separuh pinggan tu Seluruh nasi. pinggan. Ya, bukan seluruh pinggan. Suku tu adalah nasi. Lagi suku pinggan tu adalah protein. Ya, itu merangkumi pinggan yang sihat. Ada setengah netizen dia nak, kononnya nak bancuhkan sayur-sayuran, buah-buahan kan. Jadi jus. Jadi jus. The thing is, bila you bancuhkan benda tu, you ambil the juice only without the serat, you will only take purely sugar. Baik tak payah. Baik tak payah. Itu yang akan shoot up kan, you jadi diabetes apa semua. Terus akan cakap, kata, macam mana saya boleh dapat kencing manis? Saya hari saya minum jus. Dah, awak pergi ambil. Allah Ta'ala jadikan buah-buahan, sayur-sayuran tu dengan benda serat ni gigit lah, kunyah lah kan. Sebabnya dengan kita gigit, dengan kita kunyah tu sebenarnya, tu satu aktiviti exercise dekat bahagian mulut kita. Masa yang sama, dia akan menjaga kesihatan usus kita secara keseluruhan. Sebab dia seimbang. Dia mengandungi fiber, dia mengandungi gula, dia mengandungi segala zat yang diperlukan untuk badan kita tu sendiri. So kesimpulannya, tak payahlah blend. Melainkan awak ni ada setengah pesakit kan, dia terpaksa pakai tube. Susah nak makan, ya. Dengan macam itu, ya tidak. Kalau anda sesihat-sihatnya, makanlah makanan tu as wholesome, as fresh from the oven, as fresh from the kebun yang kita ada. Makan itu. Itu yang paling baik adalah makanan kesihatan. Podcast berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih luas untuk keselesaan anda.